Assalamualaikum. Saya Nurul Fakihah Muhammad Fahmi, wartawan TV PSS Merbak, akan bawakan anda berita terkini dari SK Merbau Sempak. Hari ini, satu majlis yang cukup istimewa di bawah unit Hal Ehwal Murid SKMS telah berlangsungnya Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Kecil 2025. Dalam majlis ini, barisan pemimpin kecil sekolah seperti pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, PRS, pengawas ICT, ketua kelas dan penolong ketua kelas telah menerima watikah pelantikan masing-masing secara rasmi. Majlis penuh bermakna ini telah dirasmikan oleh Puan Syamzuhana binti Syamsuddin, penolong kanan pentadbiran SK Merbau Sempak. Dalam ucapannya, beliau menyatakan harapan agar semua pemimpin murid dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh amanah, disiplin dan menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain. Bukan calang-calang ya, mereka semua dipilih atas sebab telah menunjukkan semangat kepimpinan dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Harapnya dengan pelantikan ini, suasana sekolah kita akan jadi lebih teratur, ceria dan penuh semangat. Teruskan bersama kami di TV PSS Merbak, suara sekolah kita. Mari kita saksikan majlis yang penuh bermakna ini. Pemimpin kecil bersatu hati menaruh bakti untuk sekolah tercinta ini. Kami janji setia, kami setia berkhidmat pemimpin kecil. Harapan saya berkaitan dengan pelaksanaan program penyerahan watikah pelantikan pemimpin kecil sekolah baru-baru ini. Diharapkan pengawas yang dilantik bukan pengawas semata-mata, pemimpin kecil termasuk PRS, ketua kelas, penolong, pengawas ICT, PSS dan pengawas sekolah akan lebih bermotivasi untuk membantu untuk menjalankan tugas. Seterusnya dapat membantu pengurusan guru-guru dari segi pengawalan disiplin, khususnya pengawalan disiplin lah, dan perjalanan pengurusan harian sekolah. Dan diharapkan juga dengan adanya pelantikan ini, selain daripada dapat memotivasikan pengawas-pengawas, pemimpin kecil, diharapkan juga dapat membantulah sedikit sebanyak untuk menaikkan pemarkahan mereka dari segi PAJ SK mereka, dan membantu dalam mungkin ada kegunaan sikit-sikit itu nanti di masa hadapan. Itulah harapan saya dengan majlis penyerahan watikah pelantikan. Bila kita serahkan sijil tu kepada murid, mereka memegang sijil tu, jadi ada sesuatu daripada lantikan mereka tu, ada sesuatu yang mereka dapat pegang sebagai evidence mereka dilantik sebagai pemimpin kecil sekolah. Segala tahniah diucapkan kepada semua pemimpin kecil yang telah menerima watikah pelantikan. Semoga amanah ini dapat dipikul dengan penuh dedikasi, tanggungjawab, semangat dan kepimpinan yang tinggi. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga ditujukan kepada Puan Syamzuhana binti Syamsuddin, penolong kanan pentadbiran, atas kesudian merasmikan majlis kita hari ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga diucapkan kepada unit Hal Ehwal Murid SK Merbau Sempak di bawah Encik Izzuan bin Muhammad Rafi'i yang telah bertungkus lumus merancang dan menyelaras pelaksanaan majlis ini dengan penuh dayanya. Juga terima kasih kepada semua guru dan warga sekolah yang sentiasa memberi sokongan padu dalam menjayakan program sekolah. Berkat usaha dan juga doa, pemimpin kecil melangkah gagah. Bimbingan guru pembakar jiwa, amanah digalas dengan megah. TV PSS Merbak, suara sekolah kita.